Ini pengalaman aku menggunakan motor Honda CB250R selama 1 tahun lebih. Motor ini masih lagi standard. Cuma aku telah tambah beberapa aksesori seperti box jenama kapar, windshield hadapan dan cover radiator sahaja. Ada beberapa perkara yang aku suka dan tak suka tentang motor ini. Jom kita saksikan pengalaman aku menggunakan motor Honda CB250R ini selama 1 tahun lebih penggunaannya. Baiklah, aku kongsikan apa yang aku suka tentang motor Honda CB250R ini. Pertama, desain motor ini ada genetik dari abangnya, iaitu Honda CB650R dari segi rupa bentuk, lampu, tempat duduk dan bentuk keseluruhannya. Yang membezakan adalah saiz motor ini lebih kecil sedikit. Bagi peminat motor retro atau Honda CB lama, desain seperti ini mesti anda suka. Yang kedua, barang-barang yang diberikan pada motor ini sangat premium seperti monoshock dari Showa, caliper brake dari Nissin, tayar dari Dunlop. Sebab tu harga dia mahal sedikit berbanding pesaing yang lain dalam kelasnya. Ketiga, motor ni sangat ringan. Kalau nak undur ketika parking, bila kita berada di atas tempat duduk motor ini, boleh tolak pakai kaki je. Memang ringan. Walaupun dia ringan, ianya tetap stabil jika kita menunggang dalam keadaan laju sekalipun. Yang keempat, motor ni boleh tahan pick up. Kalau kita berada di traffic light tu, bila lampu hijau je memang terasa pergi motor ni kalau kita memecut. Untuk sampai ke 100 km per jam pun sangat pantas. Hanya mengambil masa lebih kurang 10 saat je. Yang kelima, pengalaman aku menunggang motor ni pada jarak yang jauh pun tiada masalah. Kalau setakat 2 atau 3 jam memandu tanpa henti, masih lagi okey. Tiada rasa sakit pinggang atau lenguh badan. Tempat duduk dia pun rasa selesa, tak rasa sakit punggung bila memandu lama. Dan yang keenam, kos penyelenggaraan motor ini agak rendah jika kita bandingkan dengan motor 250cc yang lain. Ini kerana enjin motor ni menggunakan 1 silinder sahaja. Minyak hitam pula hanya 1.5 liter je. Beli 2 botol boleh simpan separuh untuk servis yang akan datang. Yang bestnya pula, oil filter dia boleh guna oil filter original dari Modenas GT punya. Jadi kos dia lagi murah jika kita guna oil filter original dari Honda. Okey, sekarang aku kongsikan pula apa yang aku tak suka tentang Honda CB250R ini. Yang pertama, tempoh waranti dari Honda ada limit mileage, iaitu hanya 20,000 km sahaja atau 2 tahun, mana yang sampai dulu. Yang ni memang aku tak suka. Motor lain dah mula bagi unlimited mileage, tapi Honda masih lagi menghadkan mileage kepada 20,000 km sahaja. Come on lah Honda. Kau dah satu nama besar, barang berkualiti pun takut nak bagi unlimited mileage selama 2 tahun. Macam motor aku ni, baru 1 tahun dah lebih 20,000 km. Dah tamat waranti walau tempoh 2 tahun belum habis. Yang kedua, tangki minyak motor ni bagi aku agak kecil. Hanya 10.1 liter sahaja. Kalau Honda letakkan 13 liter pun dah cukup cun. Untuk kegunaan bandar, okey sangat dah 10.1 liter tu. Tapi takkanlah beli motor mahal-mahal nak bawa pergi balik kerja je kan? Paling tidak nak juga pergi konvoi Lemang Tok Ki. Kalau dah pepah atas highway, dah tentu minyak kuat. Jadi 10.1 liter tu agak kecil untuk motor 250cc. Dan yang ketiga, harga aksesori motor ni agak tinggi sebab pengilang dari third party tak banyak keluarkan aksesori untuk model ni. Contohnya, aku beli windshield ni dengan harga RM110, belum masuk upah pasang.
plastik je pun harga dia boleh tahan. Kalau nak cari aksesori motor ni kat kedai biasa memang agak payah lah. Kena order dulu. Kalau beli online pun harganya boleh tahan. Contoh cover radiator, aku beli online harga dia mencecah sehingga RM80. Tapi fahamlah, tak banyak aksesori dia dibuat oleh penghilang third party. Jadi bila dah terhad, penjual main harga lah kan. Secara kesimpulan, walaupun ada beberapa perkara aku tak suka tentang motor ni, aku pejam mata je lah sebab memang aku dah jatuh cinta kat motor ni. Dari segi pengalaman menunggang motor ni memang best sangat. Tapi satu aku nak bagi tahu, motor ni bukan dicipta untuk kelajuan. Kalau nak laju, beli motor Honda CBR 250. Tu memang laju. Motor ni hanya untuk ride santai sambil memerhati keindahan alam, memang sangat sesuai lah. Tapi dalam tak laju pun, setakat nak pecut 165 km per jam tu boleh sangat. Bagi aku rasa sangat berbaloi dengan motor ni dari pengalaman aku menggunakannya selama 1 tahun lebih. Dengan barang premium yang disajikan pada motor ini dan reka bentuk genetik dari siri Honda CB yang lain, memang aku menyukai motor ni. Sebab itulah, baru 1 tahun dah lebih 20,000 km aku berjalan dengan motor ni. Untuk jalan jauh memang selesa sangat. Cuma kena berhenti isi minyak lah kan, sebab tangki dia kecil. Yang lain tiada masalah. Motor pun stabil bila sekali-sekala kita bawa lebih 150 km per jam tu. Vibrate motor ni tak terlalu kuat. Ada jugalah sedikit sangat. Dan ianya tak mengganggu tumpuan pemanduan di jalan raya.